ad-dinu usun wa siyasatu harisah. Fama laisa lahu us famahdum. Ya, benda yang tak ada asas maka dum, tahu dum? Berdentum, mahdumun, hancur. Wa man laisa lahu harisah fadayan. Benda yang tak ada pengawal pula, kuasa politik tak ada, maka fadayan, undang-undang jadi sia-sia. Kita baca dalam kitab Pak Robok, kita baca khatam 10 kali, boleh jalan. Boleh jalan. Nak jalan apa? Ni malaun syaitan jiblok. Ya. Dia lebih takut daripada undang-undang yang ada sekarang. Dan sekarang bukan undang Islam. Siapa beriman dengan undang-undang negara yang daripada ini, kafir murtad dia. Undang yang ada sekarang ni lokrit, bukan Islam. Mana ada hukum Islam? Ya. Pejabat agama tengok betul-betul dengan dia boleh rosak. Dia buat ni hukum sekarang mencuri, denda duit. Hukum ni denda. Itu hukum Islam ke tu? Zina denda, mencuri denda. Ya, bila dia kata inilah hukum syariat Islam, kalau dia kata begitu je, maka fakat kafar, kufur, tuan-tuan. Siapa yang beriman itu pun jadi kufur. Jaga, tuan-tuan. Ya. Nanti panjang kat ceramah pula.